Allah yang seru kepada kita untuk pergi ke tanah yang bukan asalnya tidak ada manusia hidup. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafaz ni tu kan kita sahut seruan Allah. Sebab apa? Allah yang seru kepada kita untuk pergi ke tanah tu tuan. Tanah yang menentukan asalnya tidak ada manusia hidup. Tanah yang gersang, sumber air pun tuan. Tapi dengan Allah utuskan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang membangunkan tanah. Kita bukan dekat minum air Zam-Zam di depan Kaabah tuan. Penuh macam-macam air ada dalam. Orang yang berusaha untuk pergi ke haji dan untuk melaksanakan umrah, dia menyahut seruan Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah. Allah permudahkan urusan kita untuk kita bijak bumi yang Allah hadiahkan.